Okay guys. Tempoh hari saya dah cerita. Anwar Ibrahim ni IMF. IMF ni dia along lah. But untuk fahamkan korang lebih kurang IMF ini, saya nak bagi korang dengar lah. Dengar sedikit lah penjelasan tentang IMF. Ini diceritakan oleh bekas Presiden Indonesia. Bambang apa nama dia? Saya lupa nama dia lah. Sebab dia orang yang hebat lah. Dia yang berjaya menyelesaikan hutang IMF. So, bila 1997 tu, Indonesia terpaksa pinjam IMF. Yang mana Indonesia, Thailand, Filipina, Korea Selatan pinjam. Malaysia tak pinjam sebab Mahathir Mohamad. Ini kenyataan daripada Bambang. So, buat research untuk korang. So, nak bagi korang faham. Sebab misi ni selamatkan negara kan. Bukan untuk saya tau. Ini bukan untuk kita tau. Untuk anak cucu cicit kita tau. Kesan ni kau kena faham. So, non kunyit dalam kerja ni sekarang ni nak hancurkan ranak pinjam IMF. Senang korang dengar, fikir. Apa yang disampaikan oleh Bambang ni? Bambang Sudiono ni. Mengapa kami dulu ingin betul segera melunasi utang IMF, meskipun tidak saya janjikan dalam kampanye Pilpres waktu itu. Begini, rakyat kita ini dengan utang IMF itu merasa terhina, merasa dipermalukan sebagai bangsa. Saya tahu itu psikologis yang ada dalam hati dan pikiran saudara-saudara kita rakyat Indonesia di seluruh tanah air. Oleh karena itu wajib hukumnya sebagai pemimpin saya mendengarkan dan mengindahkan perasaan rakyat itu dengan berupaya untuk segera melunasi utang IMF itu. Itu alasan pertama. Nah, yang kedua mungkin tidak banyak diketahui oleh publik. Dengan kita masih berhutang kepada IMF, kepada negara-negara donor, sebetulnya kita punya ekonomi, kebijakan ekonomi, termasuk APBN itu dikontrol, bukan hanya diawasi. Ada satu forum, kita para menteri ditanya satu demi satu tentang kebijakannya, tentang programnya, tentang bagian dari APBN yang terkait dengan kementerian itu. Dan itu caranya seperti menghadapi kita itu seperti bos menghadapi bawahan. Menyakitkan. Ini kan sama dengan kita tidak berdaulat, tidak mandiri, dikontrol. Kita punya rancangan APBN, semua kebijakan yang dianggap tidak cocok dengan negara donor dan IMF tidak disetujui. Tidak mungkin kita negara berdaulat. Saya punya banyak keinginan untuk memajukan ekonomi kita dari 4% segera bisa tumbuh 6%, begitu pikiran saya, menurunkan pengangguran, menurunkan kemiskinan. Bagaimana kalau economic policy must be approved, harus disetujui oleh CGI dan IMF. Oleh karena itu setelah saya hitung-hitung, memang juga saya mengambil risiko. Sejumlah menteri mengatakan tolong dihitung baik-baik Pak, jangan sampai nanti malah kita kewalahan. Tapi ada kepentingan yang lebih besar, psikologi masyarakat, kita dikontrol, tidak menjadi pemerintah dan negara yang berdaulat dan mandiri. Nah, setelah kita lunas nas-nas ya, 4 tahun lebih cepat, maka kita kembali menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Semua economic policy, economic programs, budget allocation dalam fiskal kita, dalam APBN kita, sepenuhnya di tangan kita. Itulah pikiran lengkap saya dulu mengapa dipercepat, dan memang bisa kita percepat pelunasannya. Dan itu menumbuhkan pride. Ya, pasti. Ya. Mengapa Indonesia pinjam IMF, sebab dia settle lebih cepat, 4 tahun lebih cepat. Kenapa dia settle 4 tahun lebih cepat? Adalah tu. But apa yang saya boleh bagi tahu, antara sebab Tun Mahathir. Bukan nak taksub dengan Tun. Guna otak fikir. Negara pinjam IMF, Tun Mahathir tak pinjam IMF. Okey, betul tak? Betul tak? So, Tun Mahathir rapat dengan Bambang ni. Kita ni dengan Indonesia ni, kita serumpun.
So mungkin ada benda-benda yang Tun mungkin tahu. Okay. Indonesia selesaikan dalam masa 4 tahun lebih awal. Negara kita hancur waktu itu sebab Anwar Ibrahim. Sebab banduan ni. Dia Menteri Kewangan, Tun Mahathir masa tu bercuti, dia pemangku Perdana Menteri, dia bulldoze sebab kuasa Perdana Menteri. Kuasa, ingat, kuasa. Hari ini dia Perdana Menteri caretaker. Itu sebab dia nak darurat supaya dia boleh dapat PM interim. PM interim, kuasa dia macam Perdana Menteri. PM caretaker, dia tak ada kuasa macam Perdana Menteri. Saya dah cerita benda ni dah. Terpulang nak percaya tak percaya. Dalam isu krisis 1997, Anwar Ibrahim adalah puak New World Order. Dia ranapkan negara kita, tetapi akhirnya Tun Mahathir selamatkan. Kemudiannya dia orang cerita, dia kata Tun Mahathir yang pinjam IMF. Tun Mahathir pernah nak pinjam IMF 1999. Guys, yang minta pinjam IMF adalah Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia yang pinjam IMF. Kau sama aku, Anwar. Kau sama aku. Dia yang pinjam IMF. Dia yang buat surat tu. Lepas tu dia orang game Tun Mahathir. Sebab Non dah kena pecat. Saya jumpa satu video supaya kau orang dengar. Negara yang diserang oleh IMF ini, Thailand, Malaysia, Indonesia, Filipin, South Korea. Okay. Kita nak fokus kepada Thailand, Indonesia, Malaysia, Filipin. Kau dengar ni, kau fikir. Sorry lah kena suruh kau fikir kan. Kau dengar ni. Oleh kerana rekod saya semasa Menteri Kewangan, Bank Dunia minta saya jadi konsultan sekejap untuk lihat bagaimana nak bantras rasuah di negara-negara. Maka saya dilantik konsultan di World Bank Accountability. Saya pun masuk World Bank. Saya nak minta rekod Malaysia, saya nampak sangat kan? Saya minta file Nigeria. Baca-baca. Minta file Indonesia. Baca-baca. Minta ada cukup file 6 negeri, minta file Malaysia. Faham tak? Kau nampak tak mangkuk ni mengaku? Kau nampak tak mangkuk ni mengaku? Korang nampak tak ada 6,400 ni? Korang nampak ke tak? Ha? Bila tengok file Malaysia, rupanya Menteri Kewangan pada masa Tun Mahathir mengarahkan EPU minta hutang dari IMF World Bank tahun bila? 99. 93 saya kata no hutang from World Bank. 99 diam-diam pinjam dari World Bank, siapa pun tak tahu. Saya Kau tengok. Dia bagi tahu dia dilantik oleh World Bank. Apabila dia dilantik, so dia minta lah file-file ni. Bang, 98 dia kena pecat. 99 dia masuk penjara. So dia bagi tahu Tun Mahathir pinjam IMF 99. Kau cuba cerita dekat aku sikit. Si Barwa ni anak Aram ni dalam penjara 99. Dia bagi tahu dia tengok rupanya 99 Mahathir pinjam IMF. Kau cerita dekat saya mangkuk ni dah masuk penjara 99. 98 kena pecat. Kau faham tak? Itu pun Datuk Seri bodoh. Ni Barwa anak Aram ni. Barwa. Tak nampak lagi. So sekarang ni inilah yang dia tengah buat ni. New World Order. Guys. Apa IMF ni? Berapa ramai kita nak ambil tahu? Kena ambil tahu. Ini yang saya dapat sebagai korang dengar. Tapi saya nak korang sendiri pergi cari maklumat benda ni. Kalau korang tak cari, tak adalah. Sebab kita perlukan benda ni untuk diri kita. Kena berfikir.
Bank Dunia atau IMF merupakan satu agensi yang mampu memusnahkan sesebuah negara. Pasti ramai tak tahu bahawa negara-negara di benua Afrika dan juga Amerika Latin kebanyakannya menghadapi krisis ekonomi disebabkan oleh mereka terpaksa membayar hutang serta kadar faedah yang tinggi kepada IMF. Seperti Ghana dahulunya, mereka merupakan sebuah negara yang kaya dengan hasil tanah dan padi. Pelbagai subsidi yang diberikan kepada para petani sehingga mampu merasakan ekonomi tempatan. Namun semasa kerajaan Ghana ingin melakukan pinjaman kepada IMF, syarat yang ditetapkan kepada mereka adalah perlu menghentikan pemberian subsidi kepada para petani. Tindakan itu telah meningkatkan harga beras dan Ghana terpaksa mengimpor berasnya ke negara-negara barat seperti Amerika Syarikat yang merupakan sekutu kuat bagi IMF. Akhirnya ekonomi Ghana dalam risiko tinggi kerana lebih banyak dana keluar ketika mengimpor beras berbanding dana masuk serta menambahkan hutang negara. IMF atau Bank Dunia merupakan satu bentuk jajahan moden yang dipanggil sebagai penjajahan ekonomi atau kapitalis barat. Nak tahu lebih banyak info menarik? Jangan lupa dari intradi.com. IMF ni bukan pinjam 100 bilion, bayar 200 bilion. Dia menguasai. Tadi mantan Presiden Indonesia bagi tahu. Guys, kita ni negara yang kaya. Hasil bumi kita kaya. Kalau dah collect, pinjam IMF, dia ambil lah sayang. Dia kontrol, dia kawal. Takkanlah tak nampak. Misi ni selamatkan negara. Sebab tu saya bagi tahu, siapa sokong Anwar Ibrahim, bertaubat. Bodoh sangatlah. Tak kisahlah geng baca buku ke, geng pengulas ke. Otak kau kat mana? Ya sekarang ni kat tanah Melayu ni, takkan tak boleh fikir, takkan tak nampak. Ni, baru 2-3 hari ni, kecoh pasal Selat Melaka kan? Indonesia buat perjanjian. Malaysia dikatakan tersepit. Sudah cerita semalam. Kita lebih awal buat perjanjian ni, non-kunyit. So sekarang ni, kalau dah collect, pinjam IMF, dia boleh buka base tak? Saya tanya dengan korang, dia boleh buka base tak? Itu sebab kenapa 2018 non-kunyit bertanding kat Audison. Sebab dia rasa dia Perdana Menteri 2020 tu. Nak buka base tentera US. Tak dapat Tun collect kan. Mahathir lagi. Bukan nak up. Dia juga. Orang tua tu juga. 97 pun dia juga. Marah. Betul. Bukan marah ke orang. Segeram dengan yang si bodoh-bodoh ni tau. Tak nampak. Nampak macam cerdik. Tapi bodoh bebal tak nampak apanya. Ini dia bagi tahu World Bank lantik dia. Dia bangga tau. Dia bangga. Saya buka pasal perjanjian Anwar Trump. Kali terakhir kita dijual negara masa perjanjian Pangko 300 years ago. Kali kedua hampir dijual dalam Malayan Union. Dah sign dah pun. Cuma On Jaafar yang lawan. Kerajaan ni, kerajaan Barani selalu bercakap mengenai transparansi. So demi ketulusan, saya syorkan mungkin ekonomi rakyat pun boleh amplify this. Minit mesyuarat kabinet bila paper ni dibentangkan, what was discussed? What was the cost benefit analysis? Apakah pandangan Jabatan Peguam Negara? Apakah pandangan daripada Gobind Singh Digital? Apakah pandangan daripada Menteri Kewangan? Apakah pandangan daripada Mat Sabu on import licensing on agriculture? Farmer pun tak dia pergi. Jakim. Apakah pandangan mereka ni? Apakah pandangan daripada Johari Ghani? Kalau seorang pun tidak meluahkan pandangan mereka, so bagi saya mungkin ini agak keras, tapi semua itu adalah pengkhianat yang menjual negara. Kali terakhir kita dijual negara masa perjanjian Pangko 300 years ago. Kali kedua hampir dijual dalam Malayan Union. Dah sign dah pun. Cuma On Jaafar yang lawan. Kali ini seperti Peguam Negara ada tulis, Tommy Thomas, ini perjanjian yang paling teruk, lagi teruk daripada perjanjian Pangko. Daulat negara dijual. Ni Profesor. Kali terakhir kita dijual negara Profesor cakap ni. Profesor yang cakap ni. Itu perjanjian Anwar Trump, perjanjian ART. Berapa ramai orang nak faham? Itu yang saya marah itu. Kecoh pasal kuil apa semua. Yang Anwar keadaan negara ni kau tak nampak. Otak kat mana? Oh sumut demi Palestin.
Ni, tanah Melayu ni. Macam mana boleh kau tak nampak? Sebab kau tak nak fikir sebab di hati kau ni Anwar. Non kunyit. Itu sebab apa saja non... Oh... Dat... Lah kalau saya cakap mungkin dia ni tak suka Anwar. Ni, profesor. Bukan Profesor Isafli lah. Profesor cakap. Negara tergadai, guys. Orang duk kata, oh, ini perang Selat Hormuz apa semua. China. Ni penasihat PMX. Penasihat non-kunyit. Kau dengar penasihat non-kunyit ni. Mangkuk ni pun saya tak tahu apa function dia. Jadi menteri apa semua. Ni sekarang ni jadi penasihat PMX. Kau dengar dia kata. Saya nak tunjuk ni sebab nak mengesahkan betapa pentingnya Selat Melaka ni. Fahamkan betul-betul? Kalau Hormuz ditutup, sekitar 6% perdagangan laut dunia terjejas. Tapi kalau Selat Melaka, 24%. Semua orang fokus pada Selat Hormuz sekarang. Kalau laluan ini terganggu, harga minyak naik, dunia panik. Tapi sebenarnya itu bukan senario paling teruk. Menurut analisis di Economist, kalau Hormuz ditutup, sekitar 6% perdagangan laut dunia terjejas. Tapi kalau Selat Melaka, 24%. 4 kali ganda lebih besar. Kenapa? Sebab Selat Melaka bukan laluan yang biasa. Setiap tahun, lebih kurang 94,000 kapal yang lalu di sini. Nilai dagangan sekitar 3.5 trilion US dollar. Hampir 45% minyak laut dunia melalui laluan ini. Ini laluan utama tenaga dan perdagangan Asia. Untuk China, laluan ini sangat kritikal. Mereka panggil the Malacca Dilemma. Lebih 80% import minyak mereka bergantung pada laluan ini. Sebab itu, mereka labur berbilion dolar untuk cari alternatif. Pipeline melalui Myanmar dan laluan darat seperti China-Pakistan Economic Corridor. Tapi semua ini tak mampu gantikan kapasiti Selat Melaka. Kalau Selat Melaka terganggu, perdagangan tak berhenti. Tapi, ia jadi lebih perlahan, lebih mahal dan terganggu pada skala besar. Dan bila hampir suku perdagangan dunia terjejas, kesannya merebak ke seluruh ekonomi global. Dalam senario paling ekstrim, kalau semua laluan utama Asia Tenggara ditutup, lebih 26% perdagangan dunia terjejas. Kapal terpaksa lencong ribuan kilometer. Ini bukan sekadar isu minyak, ini gangguan besar kepada ekonomi dunia. Dan Malaysia, kita bukan sekadar berada di laluan ini, kita manfaatkan sepenuhnya kedudukan kita di sini. Pelabuhan Kelang kini antara 12 pelabuhan kontena paling sibuk di dunia. Hampir 15 juta kontena setahun. Dan untuk tampung pertumbuhan ini, kita telah labur lebih 8 bilion US dollar untuk gandakan kapasiti. Tanjung Pelepas dan Penang Port semua ini memang duduk betul-betul di laluan strategik ini. Dan sekarang, semuanya tengah diperluaskan sebab perdagangan dunia semakin sibuk. Jadi, bila dunia bercakap tentang Hormuz, kita kena ingat, laluan yang bawa 4 kali lebih banyak perdagangan sebenarnya berada di sini, Selat Melaka. Selat Melaka bukan sekadar laluan kapal. Ia adalah nadi perdagangan global dan Malaysia berada tepat di tengah aliran perdagangan dunia. Ni penasihat non-kunyit, penasihat PMX, penasihat 25%. Apa mangkuk ni pun saya tak tahulah. But dia cerita penting dia Selat Melaka. Saya nak bagi kau orang faham. Kau tak nampak lagi ke apa yang US nak ni? Kau tak nampak lagi? So non-kunyit ni baru apa? Inilah dia penjajahan. Takkan tak nampak. Tapi masalahnya, dia ni tak menang pilihan raya mangkuk ni. Lepas tu dah hilang sokongan. So sekarang PM caretaker. Kuasa tak ada. Dia tak ada full. Dia tak ada kuasa guys mangkuk ni. Kuasa full tak ada. So sekarang ni dia nak darurat supaya dia boleh lantik PM interim. Bulldoze. Dan dia nak bumi hangus. Kita disibukkan dengan masing-masing. Kita jaga kita je lah. Tak payah campur lah. Ini yang dia tengah buat ni. Yang mana bercakap, tangkap. Supaya lain pun takut. Jangan lawan, ikut je. Jadi kambing. Ini yang dia tengah buat. Kalau kita nak berfikir. Dia baruah lah guys. Tak apalah. Yelah, sudah cerita. Terpulanglah pada korang. Anwar Ibrahim baruah guys. Dalam isu harga minyak ni pun.
Media lapor. Tapi korang tak nak fikir. Ni, media lapor, korang tak nak fikir. Baik, Bank Dunia pada Khamis mencadangkan Malaysia mempertimbangkan kenaikan harga petrol bersubsidi RON 95 daripada RM1.99 seliter kepada RM2.05 seliter bagi mengurangkan tekanan fiskal kerajaan susulan lonjakan harga minyak global yang kini melepasi $100 Amerika setong akibat ketegangan berterusan di Asia Barat. Cadangan Bank Dunia pula ajar kita. Apa yang berlaku zaman Tun Mahathir? Dia tak ikut. Tun Mahathir tak ikut. Pergi mampus dengan Bank Dunia, IMF ni. Pergi mampus dengan korang. Aku nak fikir negara aku. Tak adalah Tun cakap pergi mampus. But, Tun tak ikut. Kan nampak ni? Berita siap lapor. Bank Dunia cadang. Non kunyit bagi tahu. Dulu dia dilantik. Apa benak kita ni tak boleh nak fikir. Dalam isu sekarang lah, isu harga minyak, kalau betul minyak naik, kenapa nak kena ikut? Kita negara pengeluar minyak. Tak payah ikutlah. Mana boleh? Brunei. Negara pengeluar minyak. Dia ikut tak? Harga minyak dunia naik, dia ikut tak? Dia tak ikut. Tu Indonesia tu. Dia tak ada minyak. Kita ada minyak. Dia tak ada minyak. Dia bukan negara pengeluar minyak. Kita pengeluar utama minyak dekat rantau ni. Tapi kenapa kita ikut Bank Dunia? Kenapa kita ikut IMF? Kalau bukan baruah menatang apa tu guys? Kalau bukan baruah menatang apa? Kita tak pandai betul. Tapi kita ada otak berfikir. Sebab Tun dah buktikan, dia dah tunjuk. Dia tak ikut, dia selamatkan negara, berjaya. So kalau Tun Mahathir boleh buat, kenapa kita tak buat? Boleh fikir? Tak nampak juga, saya tak tahulah dah macam-macam benda dah aku tunjuk ni. A change in government without funds is not going to help Indonesia, but funds are still withheld. So people in Indonesia today will not have enough food, enough medicine, enough milk for their children. They will get very angry with the government. There will be instability. And when there is instability, then the international agencies will say, we will not release money to you because you are unstable. So we have to decide to break this cycle. Tun Mahathir bantai lah. Dia bantai depan-depan. Itu sebab kenapa saya cakap bila Indonesia ni, Tun Mahathir ni, dia memikirkan semua ummah. Ada? Profesor mana nak debate dengan aku ni? Ha? Panggil meh. Tun Mahathir boleh buat, kau jangan kata tak boleh buat lah. Simple je lah. Tak payah ikut kalau harga dunia naik. Kita negara pengeluar minyak. Tapi pasal apa kita nak naikkan harga minyak? Pasal apa kita kata minyak kita tak ada? Bodoh-bodohkan rakyat. Habis? Nak jadi bodoh? Tun Mahathir lah. Dia kata apa-apa pun kita kena protect negara daripada IMF dengan World Bank. Yep. So we were very young kan. We were like, apa orang tua ni dia tahu ke what he's talking about. Macam mana kita nak save the country. But he was determined. Sebab kita tengok kiri, tengok kanan, tengok Indonesia, tengok Thailand. Tun Mahathir lah. Dia kata apa-apa pun kita kena protect negara daripada IMF dengan World Bank. Yep. So we were very Guys, apa-apa pun kita semua kena mempertahankan negara ni, menyelamatkan negara ni. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Ni zaman kita. Kesan ini bukan pada kita, pada anak cucu kita. Kalau kita silap, kita gagal. Fikirlah. Jangan percaya apa saya cakap, senang korang berfikirlah. Kau dah besar panjang, dah berbulu dah semua ni. Melainkan si isu apa? Melekit-lekit Isyam Jalil. Misai tak bersambung. Tengok balik gambar, betul lah. Misai tak bersambung. Melekit-lekit kita tahu Isyam Jalil pun boleh tahan juga dia buat lawak. Betul tak? Kita semua dah berbulu dah. Melainkan budak tu je. Misai tak bersambung. Aduh, guys. Misi kita selamatkan negara lah. Cuma, dia tak berhenti lagi. Si mangkuk banduan ni tak berhenti lagi. Termasuklah anak-anak Aram semua ni, yang penyokong-penyokong dia semua ni.
Yelah, apa tekanan pun kita hadap, sabar, tenang. Marah boleh marah, tapi bijaksana. Jangan bagi dia dapat. Jangan dia dapat darurat ni. Kan, bila dia tak dapat darurat, pilihan raya lah. Pilihan raya lah. So, pilihan raya kita ajarlah dia orang cukup-cukup. Betul tak? Itu je. Ke korang tak nak pilihan raya? Semua nak pilihan raya. Betul? Okay. So, itulah saya punya perkongsian untuk malam ni. Ada beberapa video lagi. Tapi yang ni saya simpan dululah. Saya ada satu topik lagi tu Pulau Sebatik. Tapi saya tak buat research lagi. Nanti saya akan buat research dulu pasal Pulau Sebatik. Untuk bagi korang faham lah. Berkenaan dengan Pulau Sebatik tu. Okay. So, 10 minit ni. Lebih kurang sebatang rokok. Lepas tu kita end lah. Okay. Cun clear. Topik ni panjang ni MF ni. Sebab saya nak ingat. Bagi dengar lagi. Last. Tutup. Bagi dengar sekali lagi. Kebayangkan banduan ni dah mengaku pun korang sokong lagi. Bodoh lah korang ni. Saya tahu sebab saya tengok surat. Oleh kerana rekod saya semasa Menteri Kewangan, Bank Dunia minta saya jadi konsultan sekejap untuk lihat bagaimana nak bantras rasuah di negara-negara. Maka saya dilantik konsultan di World Bank Accountability. Saya pun masuk World Bank. Saya nak minta rekod Malaysia, saya nampak sangat kan? Saya minta file Nigeria. Baca-baca. Minta file Indonesia. Macam-macam. Minta ada cukup file 6 negeri, minta file Malaysia. Bila tengok file Malaysia, rupanya Menteri Kewangan pada masa Tun Mahathir mengarahkan EPU minta hutang dari IMF World Bank tahun bila? 99. 93 saya kata no hutang from World Bank. 99 diam-diam pinjam dari World Bank. Siapa pun tak tahu. Saya tahu sebab saya tengok surat. Kebayangkan mangkuk ni. Dia mengaku World Bank lantik dia. Dia tengok fail Indonesia. Dialah yang terlibat hancurkan, kolapkan negara ni semua ni. Asia ni. Lepas tu 99. Kau dalam penjara lah mangkuk. 2004 baru kau keluar lah non. 2004 kau baru keluar penjara mangkuk. Lepas tu baru, Datuk Seri pakai ekonomi. Bodoh. Kan? Sorry lah kasar. But siapa sokong Anwar Ibrahim? Taubat. Bertaubat. Sebab korang masuk neraka. Sama dengan dia. Sama. Confirm neraka lah.